Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dain Hafiz dari Star TV ingin membawa anda ke sebuah program yang dinamakan Penghayatan Hadis 40 Imam Nawawi. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. Sebuah perkongsian yang sentiasa menyegarkan jiwa dan menambah kefahaman kita terhadap ajaran Nabi SAW. Untuk membuka tirai, kita ingin bersama-sama dengan penceramah kita ni, Ustaz Muhammad bin Muhammad Tak. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit secara ringkas apakah keistimewaan hadis 40 ini kepada sebagai umat Islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi berkenaan dengan hadis 40 ni adalah himpunan dari yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi tentang nasihat-nasihat Nabi SAW. Dia merangkumi kepada asas-asas agama, akhlak dan juga amalan-amalan harian. Sangat pentinglah dalam sebagai panduan hidup kita seharian. InsyaAllah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi, tanpa melengahkan masa, marilah kita beri perhatian sepenuhnya dan niat dalam hati untuk mencari redha Allah. Dipersilakan Ustaz Muhammad untuk menyampaikan tazkirah. Tafadhal Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tentang hadis 40 ni, sebenarnya ada 42 hadis yang berada dalam himpunan Imam Nawawi ini. Kenapa disebut sebagai hadis 40? Sebenarnya 40 itu adalah sebagai 40-an. Maknanya kalau ditanya umur orang 40-an, mungkin 41, mungkin 45, mungkin 49. Jadi walaupun disebut sebagai hadis 40, sebenarnya dalam ini ada 42 hadis. Yang nak dikatakan pada hari ini ialah hadis yang pertama, yang bertajuk keutamaan berniat. Jadi saya bacakan matan hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَةٍ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya orang yang akan memperolehi apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana habuan dunia yang hendak diperolehi atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang dia niatkan. Jadi maksudnya di sini, peristiwa ini berlaku sempena hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa benda berlaku? Kerana ada sahabat-sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ada di antara mereka ini yang mengikut hijrah Rasulullah itu, yang ada yang kerana nak berniaga di Madinah. Jadi sebenarnya artinya tu tidak ikhlas. Pokok pangkalnya Rasulullah kata, kalau hijrah tu kerana Allah dan Rasul, dia dapat semua. Maknanya pahala dapat, bisnes mendapat, kahwin mendapat. Tapi kalau dia hijrah tu semata-mata kerana nak berkahwin dengan satu perempuan yang dia idamkan di sana, dia dapat kahwin saja. Pahala hijrah tak dapat. Itu maksudnya hijrah tu tadi. Begitu juga dengan orang yang nak bisnes tadi tu kan. Yang nak berniaga tu, hatinya kalau semata-mata nak kena berniaga, dia dapat berniaga je lah. Pahala hijrah tu tak dapat. Sebagai pengajaran daripada hadis ini, yang pertama iaitu niat itu sebenarnya membezakan antara ibadah dengan adat. Yang adat ni benda yang biasa kita buat. Tetapi bila kita berniat tentang sesuatu tu, kita akan mengerjakan berdasarkan apa yang kita niatkan.
dan kita akan buat dengan sepenuh hati. Yang kedua, sesiapa yang berniat untuk mengerjakan amalan yang baik seperti untuk ilmu, dia tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana ada satu halangan, sakit dan sebagainya, maka Allah tetap akan mengira pahala bagi orang tu kerana niatnya untuk mengerjakan benda yang baik itu, Allah tetap memberi pahala. Dan banyak mana pahala itu semua adalah ketentuan dari Allah. Yang ketiga, penghijrahan yang berlaku itu yang merupakan faktor utama kejayaan seorang itu dalam apa juga lapangan yang diceburi. Walaupun ada kejayaan tapi tidak seperti mana orang yang berhijrah. Contoh kita belajar kan, mula dengan sekolah rendah, kemudian kita masuk sekolah menengah. Bila kita dah masuk sekolah menengah, kita nak sambung belajar lebih tinggi lagi, kita akan pergi ke universiti. Universiti itu tak ada dekat tempat kita. Maknanya kita kena hijrah jauh lagi untuk sambung belajar ke universiti. Dan itulah dia akan menyebabkan kejayaan kita akan lebih besar daripada yang kita ada sekarang. Itu kepentingan hijrah tu lah. Dan yang terakhir sekali, niat dan tindakan tu hendaklah seiring. Maknanya kalau kita niat saja tindakan yang tidak ada, tak jadi juga. Ataupun kalau kita bertindak buat satu tapi niat itu tidak kerana Allah, tidak ada keberkatan dalam pekerjaan kita tu. Jadi kedua-duanya itu dia hendaklah seiring. Maknanya seiring dan sejalan macam lagu tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas taksirah yang sangat bermanfaat tadi. Rakan-rakan dikasihi Allah, kita sudah dengar tentang hadis pertama dalam hadis 40, iaitu niat. Apa yang kita buat, solat, belajar, tolong kawan, semuanya akan dapat pahala. Kalau niat kita betul kerana Allah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star TV, facts no fiction.